Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak share crispy potato salad yang saya buat. Okey, saya rebus 4 biji kentang. Kemudian saya belah 4 dan saya lenyekkan di atas aluminium foil. Lenyekkan dengan belakang cawan. Pastikan bersih. Okey, lenyek-lenyekkan macam ni. Okey, kemudian kita sprinkle sikit dengan garam dan lada putih. Kemudian kita buat sos dia. Kita ada low fat yogurt, mustard dan juga mayonis, cincang, bawang merah, bawang putih sedikit, timun. Kemudian masukkan juga chili flakes, parsley dan daun bawang. Kacau sehingga sebati sos salad ni. So, kentang kita dah lenyek dan rebus tadi, kita masukkan dalam oven selama 20 minit atau sehingga garing. Kemudian masukkan dalam sos salad tadi. Kita kacau-kacau dan awak akan rasa nikmatnya salad crispy potato salad ni. Memang sangat sedap. Bila dah cuba, memang tak nak cuba salad yang lain dah. Okay, so selamat mencuba. Bye.